Cerita kita bangkit di padang mahsyar esok ni, nak kena hisap amalan, nak tunggu turn ni di padang mahsyar ni. Yang sebahagian orang matahari duduk sejengkai atas kepala ni. Yang kaki duduk berdiri atas kaki orang lain ni. Yang keadaan serba tak selesa ni. Keadaan itu tu satu hari di sana sama dengan 50,000 tahun di dunia. Dia kata, siapa kata ni? Dalam Quran Allah kata, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah. 50,000 tahun. Sehari di sana. 50,000 tahun. Tapi dia ada huraian dia. Dia kata pada hari kiamat esok, yang ada kadar satu harinya 50,000 tahun dengan kiraan hari dunia. Itu nisbah kepada orang kafir. Kesusahan yang dia tanggung di padang mahsyar tu, dia rasa nak habis sehari tu macam 50,000 tahun. Macam kita lah, kita duduk atas dunia ni. Sat ya tahu malam, sat ya tahu malam. Pasal apa? Pasal kita orang bebas. Hak lagi rasa lambat ni apa tuan-tuan? Banduan yang duduk dalam penjara. Oh, yang tu lagi lambat tuan-tuan. Ya Allah. Dia kena hukum apa dia? Penjara 20 tahun. Jangan kata 20 tahun. Dia nak habis 20 jam pun azab duduk dalam penjara tu. Nak habis 20 jam ya. Punyalah lambat, nak boleh ke malam ni punya lambat. Pejam mata lena celik. Allah, dia kata tak tengah hari lagi. Pejam mata celik. Baru pukul 10. Pejam mata celik. Nak habis sehari tu rasa lambat. Demikianlah orang kafir di padang mahsyar. Mereka nak tunggu habis sehari macam 50,000 tahun. Kalau dia orang yang beriman, dia duduk di mahsyar ni rasa cepat. Cepat macam mana? Macam sembahyang dua rakaat. Syamsuri, panggil dah nak pergi hisap amalan. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni punya ramai ni. Dengan sesak, dengan apa. Tak tahu nama kita dipanggil. Nak pergi hisap dah amalan kita. Syamsuri, dia panggil. Oh. Okey, kita kata. Oh, pasal apa? Seronok. Pasal nama kita dipanggil awal. Dalam hadis dia kata apa? Hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Dia kata, satu orang pergi jumpa Nabi SAW. Dia tanya Nabi SAW tentang ayat Quran yang kata sehari di padang mahsyar di akhirat sama macam 50,000 tahun di dunia. Dia kata, apa yang lama sangat ni? Sehari sama dengan 50,000 tahun. Nabi kata, demi Allah, Tuhan yang nyawa aku, Tuhan duk pegang. Nabi kata, sesungguhnya bagi orang yang mukmin, orang yang beriman, masa tu cepat. Sehingga kan masa tu macam sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Kalau dia beriman, senang dia macam mana? Senang dia di mahsyar cepat. Cepat macam mana? Macam satu sembahyang fardu yang dia buat di atas dunia. Habis-habis pun 5 minit lah. 5 minit. Habis-habis pun 6 minit lah. 6 minit kalau di mahsyar kena 6 minit panggil nama, cantik lah. Mau apa lagi? Tapi nak cantik itu kena beriman lah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Imam Al-Haythami kata hadis itu isnadnya hasan. Tak rugi. Bila kita nak tahu kata kita tak rugi memilih untuk jadi orang Islam yang beriman kepada Allah, kita tak rugi. Bila kita nak tahu tuan-tuan, waktu hari nak mati kita tahu. Bila mai malaikat ni, malaikat mai nak ambil nyawa kita, dia mai dengan pakaian serba putih. Tuan-tuan tahu dah, ini satu berita baik Allah bagi dekat kita. Bila malaikat hamai dekat kita kata, wahai jiwa yang tenang tenteram, baliklah hang menghadap Tuhan hang dalam keadaan hang redha dan Allah redha dekat hang. Masa tu kita tahu dah kata kita termasuk dalam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah.